Baik, dekat sini saya nak tunjukkan pada anda kalau anda dah menjual, alright, anda dah hantar produk semua. So dekat mana sebenarnya anda nak tengok income anda? So anda boleh pergi kepada bahagian finance dan dekat sini dia akan keluar income anda semua detail. So anda kena masukkanlah all the detail dekat dalam ini. So ini cara nak tengok detail finance alright. And then seterusnya dekat sini juga anda boleh tengok anda boleh tengok uh, detail anda, alright, sales anda setiap hari. Anda boleh pergi kat sini. Alright, so dekat sini anda boleh tengok sales anda berapa banyak yang terjual setiap hari. So dia akan berikan detail dekat dalam ni dan anda boleh tengoklah semua detail dekat dalam ni untuk berapa banyak yang terjual setiap hari. So ini data analitik yang dia berikan kepada kita. Kalau ada return produk, so anda boleh tengok dekat sini juga. Ini adalah return and refund produk dekat bahagian ini. Okay, alright. And then seterusnya apa yang kita nak tengok kalau let's say ada order. Ada order dekat sini. So kita boleh tengok order kita. Okay. So dia akan keluarlah semua order-order yang ada dekat sini. Sekiranya ada dekat sini, so anda ada satu button dan anda boleh klik Airway Bill. So Airway Bill tu anda boleh print dekat situ. Okay. Dan anda boleh tampalkan. Right. Seterusnya, alright. Yang benda yang paling penting adalah shop help. Shop help ni apa? TikTok dia sangat pentingkan kepada shop help ni. Alright, di mana dia nak anda betul-betul menjaga kedai anda. So dekat sini adalah bagaimana untuk anda nak memahami adakah kedai anda ni sihat ataupun tidak. Okay. So jadi sekiranya anda ada violation ataupun apa, dia akan mula kurangkan 200 ni. Dia akan mula kurangkan 200 ni. Jadi kalau let's say kalau anda nak bagus, anda kena upload video dan video tu kena video yang betul-betul ikut kepada community guideline. So nanti dia akan naik balik. So dia naik turun mengikut prestasi kedai anda. Okay. So ini adalah shop help. Alright. So, sekiranya ada masalah apa-apa, so anda boleh pergi kepada help center. Alright, itu sahaja kalau anda nak membuka kedai di dalam TikTok Shop. Alright. So, apabila anda dah buka kedai dan anda dah ada produk, okay, dan anda dah connect, so anda boleh pergi kepada anda punya TikTok pergi pada TikTok anda dan anda akan nampak dekat sini, alright, produk anda. So nampak kat sini. Alright, ini produk yang saya dah upload tadi. Okay, so anda akan nampak produk anda di sini. So dia macam lebih kurang macam dia connect lah each other. Dan ini adalah produk anda dan kalau anda nak share, anda boleh klik pada bahagian share di sini. Anda boleh copy link atau pergi WhatsApp dan anda boleh share kepada yang lain. Alright. So Alhamdulillah dah selesai untuk kita membina TikTok Shop kita. So saya doakan anda terus boleh membina TikTok Shop anda. Anda boleh masuk lebih banyak produk, right? Dan anda terus promote produk-produk anda ni dan anda boleh share kepada prospek-prospek anda. So saya doakan anda terus sukses dan berjaya dengan membina TikTok Shop anda. Okay? Alright, terima kasih daripada saya, Coach Staff. Terima kasih semua. Salam sukses.